قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Malam ni sempena dengan bulan Ramadan yang makin dekat ni, kita just nak dekat sikit lah. Macam semua ni pun tahu kan, bulan Ramadan ni bulan yang mana setiap amalan diberikan pahalanya berlipat kali ganda kan. Jadi bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni, kita sama-sama lah nak usaha amal yang baik. Kalau boleh, kalau buat kiamulan biarlah sah. Kalau boleh, semua satu rumah sekalian buat. Jadi even bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni, harap lepas keluar tu jangan buat balik bahan lama. Sebab bila kita dah masuk dalam bulan Ramadan ni, kita macam satu bulan untuk penyucian jiwa kita. Jadi sahabat pernah tanya kepada Nabi SAW, apakah kita kenal yang Rasulullah tak? Ya, memang boleh kenal pun. Sebab kalau antara tanda-tanda orang yang ke syurga ni adalah banyak ibadat. Kalau yang banyak, yang payah nak beribadat ni, tanda ni muka kan neraka. Itu je, Rasulullah cakap macam itu je. Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan yang banyak ibadat dan kita punya lah. Sebabnya adalah bulan Ramadan, insyaAllah lah. لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. الله أكبر. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك Ya Allah, Engkau kuatkanlah hati ini dan Engkau bersihkanlah jiwaku ini, Ya Allah. Ya Allah, Engkau dekatkanlah aku dengan Ramadan dan Engkau rahmatilah aku di dalam bulan Sya'ban yang masih tinggal ini, Ya Allah. Kafar, buka lah. Buka. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rasultu bi'amantu ma'ala bismika akurtu bi'amantu ya'alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.